Sebelum tengok video ni, ayo kita subscribe, like, komen dan share. Lagu ni kita dapat sound tulis. Okey, Puan bunyi. Kena lah. Perempuan. Kena. Jadi hari tu saya dah iklankan nak cari vokalis. Saya dapat sound vokalis perempuan untuk lagu saya, lagu yang pertama ciptaan saya yang dinyanyikan oleh orang lain. Nama dia Indah. Power. Sekejap lagi dia sampai kepada dia. So ini Boleh aku dah siapkan dia punya muzik. Ya. So sekarang ni kita masuk vokal hari ni. Boleh? Ya, call dia jap. Call dia. Dia dah on the way. Hello? Indah kat mana? Pintu. Dari pintu dah. So itulah dia. Hari ni saya nak masuk satu vokal. Nama artis Indah. Lagu dia berjudul Rindu Membunuhku. Masuk. Sampai dah pun. Okey, nak masuk dah. Salam. Duduk sini ke sini? Duduk sini lah. Duduk sini. Okey. Ni lah dia. Inilah Indah. Salam. So macam mana itu Abang dah bagi dia punya lirik dengan melodi. So hari ni Abang dah siapkan dia punya muzik. So kita praktis dulu lah. Praktis dulu. Lagu ni itu Abang fikir-fikir pun chord dia memang B minor. Lirik dia ingat? Ingat terus lirik. Bagi aku pakai WhatsApp je. Ingat terus lirik. Bagus. Lirik ingat, melodi ingat tak? Melodi ingat tak? Melodi ingat dah, saya masuk vokal Okey, hari ni saya ada di FGI Studio Entertainment. Hari ni saya nak tuliskan sebuah lagu ciptaan kedua saya. Lagu yang berjudul Rindu Membunuhku. Artis baru perempuan yang saya pilih, nama dia Indah. Lagu dia berjudul Rindu Membunuhku. Sebuah lagu ballad rock. Ballad rock, dia muzik dia moderate sikit lah. Dia tak terlampau balada 90-an sangat tak. Kita dengarkan nanti macam mana melodi dia tinggalkan ku sendiri, hilang cahaya dalam hidupku ini. Ku coba bertahan meskipun hati pedih, namun bayangmu tetap menemani. Mencari kenangan terindah. Adakah kau rasakan luka di hatiku ini? Atau hanya aku yang terus menanti?
menyebut namamu. Andainya kau kembali menyintaku, jangan biarkan aku terus merindu. Dan hari berganti detik dan waktu, namun cintaku takkan pergi.